Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farhana binti Muhammad Nazri dan murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air-Tawar. Pada hari ini saya akan menyampaikan maklumat buku yang bertajuk Kenali Tokoh Berjasa Jilid 1. Buku ini memaparkan kisah tokoh-tokoh penting yang telah banyak berjasa kepada negara dalam pelbagai bidang. Melalui buku ini, pembaca dapat mengenali pengorbanan dan sumbangan tokoh-tokoh terdahulu yang wajar kita contohi. Buku Kenali Tokoh Berjasa Jilid 1 ini merupakan sebuah karya yang menghimpunkan kisah tokoh-tokoh penting yang telah banyak berjasa kepada negara, khususnya dalam bidang kepimpinan, pendidikan, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan masyarakat. Penulisan buku ini bertujuan untuk memperkenalkan tokoh-tokoh berkenaan kepada generasi muda agar jasa dan pengorbanan mereka tidak dilupakan. Setiap tokoh yang diketengahkan dalam buku ini diperkenalkan melalui latar belakang kehidupan, perjuangan serta sumbangan besar yang telah mereka curahkan kepada bangsa dan negara. Penulis menampilkan kisah-kisah ini dalam bahasa yang mudah dipahami sekaligus menjadikan buku ini sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat, terutamanya golongan pelajar. Buku ini turut menekankan bahawa kejayaan dan kemajuan negara hari ini adalah hasil usaha dan pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu. Mereka sanggup berkorban masa, tenaga dan kepentingan diri demi memastikan kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan negara terus terpelihara. Dari sini juga kita dapat mengetahui bahawa banyak tokoh yang berjaya tidak bermula dengan kehidupan yang mudah. Mereka menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan selepas mencapai kejayaan. Namun perkara yang paling mengagumkan ialah semangat juang mereka yang tinggi. Mereka tidak berputus asa sebaliknya terus usaha untuk mencapai cita-cita dan berbakti pada masyarakat. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kejayaan tidak datang secara mudah tetapi memerlukan kesabaran, disiplin dan pengorbanan. Selain menyampaikan fakta sejarah, buku ini juga syarat dengan nilai murni seperti semangat patriotisme, keberanian, kepimpinan dan tanggungjawab. Kisah-kisah tokoh ini menjadi sumber inspirasi kepada pembaca untuk mencontohi sifat-sifat terpuji serta sumbangan kepada pembangunan negara mengikut kemampuan masing-masing. Secara keseluruhannya, Kenali Tokoh Berjasa Jilid 1 ini merupakan sebuah buku yang berperanan penting dalam memupuk kesedaran sejarah dan semangat cinta akan negara. Buku ini mengajak pembaca mengenang jasa tokoh-tokoh terdahulu serta menjadikan perjuangan mereka sebagai pedoman dalam membina masa depan yang lebih gemilang. Tema utama buku ini ialah penghargaan terhadap jasa tokoh dan sumbangan kepada negara. Apakah nilai murni yang dapat dipelajari daripada buku ini? Yang pertama, semangat patriotisme dan cinta akan negara. Yang kedua, menghargai jasa dan pengorbanan tokoh terdahulu. Yang ketiga, kepimpinan dan bertanggungjawab. Yang keempat, keberanian dan kecekalan. Yang kelima adalah mencontohi teladan tokoh berjasa. Kesimpulannya, buku ini merupakan sebuah buku yang sangat sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat, terutamanya golongan pelajar. Buku ini dapat memberi inspirasi dan motivasi kepada kita untuk mencontohi sikap positif tokoh-tokoh terdahulu. Saya mencadangkan agar buku ini dijadikan bahagian